Assalamualaikum. Selamat puasa. Waalaikumsalam. Kita di Slap Fest. Kita nak ronda-ronda dekat atas, tengok apa yang menarik dekat Slap Fest ni. Tapi banyak artis lah. Jom, let's go. Diana. Sedap. Dia lama je. Artis lama lah dia. Macam-macam juga ada kat sini. Betty Rahmat pada. Tapi dia tak ada. Kita ada adik Syafiqah lah. Syatinas. Dah gemuk dah. Baju-baju sini ada baju raya. Jual daripada Mimi Lana. Oh, Mimi Lana ada kat sini. Syafiqah, ada Syafiqah. Kita tengah tarik pandan ya. Ini try dekat Singapura. So sedap tak? Memang dah rasa dah lah. Dia dah sedap. Lain kita dah sampai di Geylang Night Market, Bazar Ramadan, Bazar Pasir. Kita akan tengok apa yang menarik di sini. Adakah vibe dia sama dengan macam kat Malaysia dan kita kat Singapura. Kita tengok menarik ke tak. So let's go. Nampak macam meriah, tapi macam tak meriah. Nampak macam kereta. Let's go. Sorry. Sampai lah guys. So kita jalan-jalan dulu, tengok apa ini. Oh, dia bawa kemah. So kalau hujan tak masalah guys. I don't know if this is the first time yang kita tak bawa. Ada burger Ramli ya? Ramli burger. Pasta aglio-oglio $12. Oh, meriah juga actually. Ni kita berada di bahagian bazar, bahagian baju, makanan. Ada semua makanan dekat sini. Jadi kita akan pergi ke bahagian baju lah.
Makanan. Kat sini pun ada Crush Taylor. Kita tengok harga dia berapa. Kita tengok $5, $3.5. Sini pun ada crispy kunafa. Mana buy kunafa kawan? Nak beli? Ini daripada yang Bosku tu. Kita nak try beli kunafa crispy daripada Bosku. Bosku ni popular juga kan, biasa dekat Singapore. Mango Bosku. Kita try lah. Tak tahu lah terima kasih. Kita tengok harga dulu. Baju Melayu daripada Singapura. Dia matching-matching dengan kain batik. Sekarang kita masuk di bahagian baju pula. Baju so cute. Ha? Wow, so cute. Harga dia berapa? Kids $30 untuk baju. Kurta. Sini ada batik pants juga. Batik pants harga $48 ya. Ni batik pants. Mostly baju raya Singapura banyakkan printed. Yang suka printed. Macam baju kerajaan je. Ada shoes. Wah, bag ni cantik lah. Sini masih lagi pakai baju tradisional masa ni. Tapi kain dia compare actually it's like quite thin. Ni nice embroidery. Kain embroidery. Sekarang trend lah pakai baju macam ni. Kapet pun ada ya. Kapet pun ada. It was nice. Oh, sini boleh kampung Solas. Kalau nak ambil gambar, boleh masuk dalam this house. And you can take picture. Pay $1 I think. Right. Kampung Solas. Dah ni. Wow, show off dia masa. $10 lah. First kampung Portugal. For $10. We are at the Perfume Paradise. And also we have baju jubah. Wah, eksklusifnya. Malang Raya. Siapa nak beli barang raya? Malang Raya pada very classy, class ni. Diamond. Datin, diamond, Swarovski. Berbagai jenis kuih. 5 pieces $3. This baju Melayu $65. Kain lembut. Did you have kerongsang and cincin? Ni tak dekat baju Melayu kan? $4.90 je. Paku bling-bling. Kerongsang $1. Sini pun ada kerongsang guys. Kerongsang only at $10. Ini 2 for $1. Apa? Oh, spade rambut. You nak kali kalau Tak apa? tahu lagi. I don't know yet. Try colour printed. 3 quarter. You nak 3 quarter? You suka 3 quarter tu Macam nice. Ha? Long sleeve I prefer. Tapi sakit lah. Kita ada design, kita ada linen.
ikut raya pun ada. Serius lah. Sampai raya 1 for 50. $4 for $5. Oh, this one cheap lah, quite cheap. Original mate. The goreng-gorengan. Burger Ramly is the popular in Singapore lah, should be. Dia punya decoration, lighting. Wow, look at. Meriah tu. So ada meriah. Beef roti. Ini apa? Roti beef. Oh, yang ni yang Chinese punya tu kan? Dia punya gelas tu baik gila. Daripada air balang. Sekali lagi one more time. Kita rasa mana dia. Sedap. Bukan Nutella kan? Ni pun Nutella je. Oh, Ferrero Rocher dengan coklat. Sedap. Kita nak minum air dan bina dengan Purina, tapi balang dia UCD. Kalau Malaysia tak ada lagi di sebalang, boleh promote, boleh jual, boleh recycle sama. So refreshing. Purina dia. But the nice one is dia di balang dia, cantik kan? Okay, setakat ini saja video kita dekat Geylang. Thank you for watching and then don't forget to subscribe and share this video. Right? Bye. See you next